Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, lebih kurang 4 bulan yang lalu Yayasan Bushra telah memulakan satu program, iaitu program Celik Al-Quran untuk Asnaf. Pada awalnya kelas ini hanya bermula dengan 2 orang pelajar saja. Namun alhamdulillah, sedikit demi sedikit jumlahnya telah bertambah dan kini seramai 12 orang pelajar telah menyertai kelas mengaji ini. Alhamdulillah. Sebagai tenaga pengajar yang diberi tanggungjawab untuk melaksanakan program ini, sedikit perkongsian apa yang paling menyentuh hati saya ialah semangat makcik-makcik asnaf ni. Walaupun ada kekangan usia dan cabaran mereka sendiri, mereka tetap hadir ke kelas hampir setiap hari untuk belajar membaca Al-Quran. Kesungguhan mereka betul-betul memberi inspirasi. Dan sepanjang tempoh 4 bulan ni, saya dapat lihat banyak kemajuan yang berlaku. Walaupun kemajuan mereka mungkin kecil, tapi setiap perubahan tu sangat bermakna, kerana ia membuktikan bahawa kesabaran, usaha dan istiqamah, sesiapa je mampu belajar dan memperbaiki bacaan Al-Quran mereka, insyaAllah. Jadi semoga program ini dapat diteruskan dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga ia memberi manfaat kepada semua yang terlibat. Terima kasih juga kami ingin ucapkan kepada para penyumbang di atas sokongan dan kepercayaan kepada Yayasan Bushra. Semoga Allah menerima segala amalan kita dan membalas kebaikan anda semua dengan sebaik-baik ganjaran. Allahumma amin.